Balapan sperma pertama di dunia. Menarik gila kan? Tapi tahu tak, perlumbaan ni sebenarnya bongkar satu fakta penting. Kualiti sperma manusia memang sangat berbeza. Ada sperma pecut laju macam Ferrari, ada yang jalan slow macam siput. Apa yang dibuktikan dari balapan sperma? Tak semua sperma dicipta sama. Ada sperma bergerak laju dan kuat, ini yang biasanya sampai ke ovum. Bergerak perlahan, terhuyung hayang, tak bergerak langsung, non-motile. Motility sperma, keupayaan bergerak, adalah antara faktor paling penting dalam menentukan peluang persenyawaan. Apa yang mempengaruhi kualiti sperma? 1. Gaya hidup dan pemakanan. Merokok, alkohol, makanan fast food tinggi trans fat, turunkan kualiti sperma. Diet sihat kaya antioksidan, buah, sayur omega 3, boost sperma laju dan kuat. 2. Suhu kawasan testis. Sperma suka suhu lebih sejuk dari suhu badan biasa. Kalau selalu pakai seluar ketat, sauna, laptop atas riba, suhu naik, sperma jadi lemah atau cacat. 3. Stres kronik dan kurang tidur. Tekanan mental naikkan hormon kortisol, ganggu penghasilan testosteron. Akibatnya, sperma kurang bilangan, motility pun jatuh. 4. Pencemaran dan bahan kimia. Terdedah pada bahan kimia seperti BPA, phthalates dari plastik, bahan industri, boleh rosakkan DNA sperma. Ini antara sebab lelaki moden makin susah ada sperma berkualiti A++. 5. Umur lelaki. Makin meningkat umur, terutama selepas 40, kualiti sperma boleh menurun, motility berkurang, mutasi DNA sperma meningkat, nak sperma jadi Ferrari bukan siput. Amalkan diet seimbang, cukup buah dan sayur. Stop rokok, kurangkan minum manis dan air gas. Elakkan pendedahan haba dan bahan toksik berlebihan. Jaga berat badan dan cukup tidur. Support dengan suplemen kesihatan lelaki. Kalau isteri tengah TTC, amalkan FFT untuk bantu rahim dan hormon wanita ready terima sperma pecut. Sperma pun ada yang champion, ada yang lambat. Semua bergantung pada gaya hidup dan kesihatan. Jom pastikan tim pecut yang sampai dulu. Komen tim pecut kalau anda nak tahu lebih banyak rahsia kesuburan. Dan jangan lupa follow untuk konten TTC dan kesihatan dalaman yang fun, real dan berfakta.